persoalan ibarat teka-teki. Tidak semua orang bersedia menyusun aksara menjadi petunjuk dan menemukan jawapannya. Namun, dalam dunia yang syarat dengan persoalan, mampukah kita mengenali siapa penyamar di sebalik figura dusta? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani saya titipkan buat adinda dan kekanda. Nama diberi Nur Ain binti Bakar. Saya merupakan anak didik SMP Kabung YEA 2202. Membaca pelbagai karya pujangga menjadi pilihan utama saya dalam mengisi detik-detik senggang kerana membaca mampu mematahkan ideologi dan pandangan, menjadikan kita insan yang mampu melihat dunia dengan pandangan mata burung bukan bagaikan katak di bawah tempurung. Maka saya pilih sebuah novel yang akan saya kupas, iaitu Teka-teki Permainan Penyamar. Novel ini merupakan karya penulisan Zura Anwar yang telah diterbitkan oleh Mahakarya pada 25 Mei tahun 2024 dengan ketebalan sebanyak 298 muka surat. Novel ini bertemakan misteri, kelangsungan hidup, pengkhianatan dan kepercayaan. Penulis novel ini menggunakan elemen seram, ngeri dan teka-teki, menimbulkan 1000 tanda tanya, mendorong pembaca untuk berfikir serta mencipta ketegangan. Apatah lagi, pada bahagian klimaksnya terungkap realiti yang tidak disangka-sangka. Novel ini mengisahkan 10 orang individu yang menyertai permainan misteri dengan hadiah wang tunai RM1 juta. Namun, pelibatan setiap peserta ini mempunyai latar belakang dan alasan tersendiri. Antaranya, Rico, pemuda yang diburu oleh lintah darat kerana hutang yang bukan miliknya. Maria yang memerlukan wang untuk pembedahan segera adiknya yang sakit tenat. Abel yang dituduh sebagai penipu terbesar di Kuala Lumpur dan diburu oleh mangsanya. Julie yang berada dalam bahaya kerana hubungan sulitnya terbongkar tetapi memerlukan wang untuk kelangsungan hidup dan kecantikannya. Arshad yang terdesak menyelamatkan anaknya yang tertuduh membunuh rakan sendiri, serta 5 lagi pemain lainnya. Pada awalnya, mereka hanya menerima email yang menawarkan sebuah permainan, iaitu permainan penyamar, dengan janji wang tunai seandainya pemain berjaya memenangkan permainan tersebut sebelum masa yang ditetapkan tamat. Dalam permainan ini, terdapat seorang penyamar yang perlu membunuh semua peserta untuk memenangkan wang tersebut. Para pemain perlulah meneka identiti penyamar untuk menyelamatkan diri berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberi. Namun, cabaran sebenarnya adalah menentukan siapa yang boleh dipercayai. Atas desakan hidup, mereka semua memutuskan kata setuju. Pada hari kejadian, mereka dipertemukan di suatu tempat yang jauh ke dalam hutan belantara dan dibawa ke sebuah sekolah di suatu pulau sebagai lokasi permainan. Pada awalnya mereka berfikir bahawa, ini hanyalah permainan biasa. Tetapi tidak disangka, tapak persekolahan itu menjadi tempat pertumpahan darah dikala peserta pertama hilang nyawa. Seorang demi seorang pengundi dan seorang demi seorang juga berlalu pergi apabila penyamar sebenar belum dapat diteka identiti. Setiap gerak-gerik mereka diperhati, sesiapa sahaja cuba melarikan diri, maka mereka hanyalah menempah ajal dan mencari mati. Sehingga suatu masa, sisa 3 peserta, Rico, Arshad, Abel dan 1 mayat di depan mata, Julie, yang hilang nyawa apabila diundi sebagai seorang penyamar. Tapi sayang, bukan dia orangnya. Lantas, terkejut Rico dan Abel memandang Arshad, mengacurkan pisaunya lalu mengejar mereka. Pantas Rico dan Abel mengundi Arshad sebagai seorang penyamar. Namun, sekali lagi, tekaan mereka tersasar jauh dan situasi mulai tegang. Tidak disangka, penyamar sebenar merupakan Abel. Perlawanan berlaku antara mereka berdua. Demi wang tunai, segalanya sanggup dilakukan. Sehinggalah satu das tembakan bergema, salah seorang daripada mereka jatuh ke tanah. Para penonton yang menyaksikan pemenang mempunyai pelbagai reaksi dan rasa. Tapi pastinya, pengakhiran permainan ini cukup menakjubkan dikala penerima wang tunai RM1 juta ialah Rico. Saudara, tidak perlu dipertikaikan lagi bahawa novel ini mempunyai jalan cerita yang penuh suspense dan teka-teki, mendorong saya untuk menganalisis dan berfikir kritis.
Novel ini juga terselip banyak pengajaran dan nilai murni, merangkumi nilai kejujuran, nilai keadilan, dan nilai keberanian. Kita juga janganlah mempercayai seseorang tanpa bukti yang jelas dan perlulah berfikir secara rasional dalam merangka strategi dan membuat keputusan. Kerana setiap tindakan pasti ada akibatnya. Novel ini juga mempunyai harga yang berpatutan dan mampu dimiliki oleh pelajar. Pelan lokasi di mana para pemain berentap juga turut disediakan pada halaman pertama menjadi rujukan sepanjang memahami baik jalan cerita. Akhirul kalam, buku bukan sekadar helai kertas, tetapi jendela ilmu yang membawa kita ke dunia tanpa batas. Ayolah membaca novel ini kerana setiap halaman membuka pintu untuk menganalisis 1001 kemungkinan dan teka-teki. Salam sayang buat semua. Assalamualaikum.